Semakin hari, berita mengenai anak muda maupun remaja berkelakuan kurang beradab semakin kerap dilihat di media sosial maupun di persekitaran kita. Sikap hormat menghormati, kesopanan dan budi bahasa yang baik semakin hilang apabila berbicara dengan golongan yang lebih tua. Hal ini sangat membimbangkan kerana anak muda inilah yang bakal menjadi tonggak utama dalam perjuangan untuk mencorak dan membina masa depan negara yang lebih baik. Generasi Madani merupakan generasi yang berakhlak mulia dan berwawasan luas. Mereka merupakan harapan negara, pembawa perubahan dan penentu masa depan. Namun, ledakan kemajuan dunia IT tanpa disedari telah menjadi racun mengikis peradaban dan akhlak generasi Madani. Filem pendek Hisham Datukar Sapu ini dapat dijadikan pedoman dalam usaha untuk melahirkan generasi Madani yang berakhlak mulia dan berwawasan luas bagi menjamin kegemilangan agama, bangsa dan negara. Razli, cuba kau tengok si Hisham. Lewat lagi nampaknya. Mesti semalam tidur lewat ni. Apa lagi? Main game lah tu. Aku pun dah tak tahu nak nasihat dia macam mana. Bukannya dia nak dengar pun. Tepilah. Ya Allah. Ya Allah, budak bertuah ni sakitnya ya Allah. Datang pun kau. Ingatkan masih bermimpi jadi juara game. Cikgu. Assalamualaikum, cikgu. Okey, waalaikumsalam. Semua duduk. Azrul, Fazli, boleh tolong saya? Okey, sekejap awak awak pergi ambil beg saya. Beg dengan alat tulis dekat dalam bilik guru Okey, hari ni siapa tak hadir? Cikgu nak pergi tandas cikgu. Ya Allah, awak ni saya baru je masuk kelas. Boleh dah cikgu. Kita nak cepat sikit. Ya. Nak jangan masuk lagi. Acik baru cuci tu. Ni, chain tu. Budak ni ya. Makcik tolong. Ya Allah, kenapa ni nak? Makcik. Ya Allah. Kenapa tidak cakap tadi? Ya Allah, lantai ni licin. Macam mana ni? Aduh. Sekejap. Makcik pergi minta tolong kejap ya. Tunggu kejap. Aduh. Cepat makcik. Awak. Tolong makcik. Tolong makcik cepat. Ya Allah, kawan awak ni. Awak tengok macam. Aduh. Tolong. Makcik tak tahulah tengok kaki dia tu. Tolong dia. Tolong. Ini dulu. Aduh. Oi. Mana aku kasihnya? Aduh. Sana, kursi sana. Tu letak di kursi sana. Okey. Cikgu. Ya. Kenapa ni? Ni cikgu, murid ni. Dia jatuh kat tandas tadi cikgu. Kaki dia macam tak boleh berjalan ni cikgu. Cikgu, saya dah pesan dekat dia tadi cikgu, jangan masuk.
Lantai tu licin tapi dia masuk juga cikgu. Awak ni okey tak Isan? Sakit cikgu. Teruk juga ni. Lain kali dengar cakap makcik. Macam mana ni? Biar saya hubungi mak awak. Sekejap ya. Hello. Assalamualaikum. Wih, kau tengok tu. Isyam, awalnya dia datang. Kenapa kau rasa dia pelik je hari ni? Lah, Makcik, ingat saya lagi ke tak? Awak yang buat hari tu kan, yang jatuh dekat tahanan saya tu kan? Macam mana awak sekarang? Okey dah? Kaki saya tersilui sikit je, dah okey rasanya. Alhamdulillah. Saya sebenarnya mau minta maaf sebab hari tu saya banyak kasar dengan makcik. Kalau tak ada makcik, tak tahulah macam mana saya di sana. Tak apa nak, dan jawab dah baik, dah sekarang dah okey, dah syukur sangat-sangat, gembira sangat-sangat dah. Terima kasih makcik. Okey, sama. Saya minta diri dulu. Ya. Syukur Alhamdulillah. Berubah juga dia akhirnya. Kisah ini jelas menggambarkan bahawa betapa pentingnya adab dan akhlak dalam kehidupan kita walau di mana pun kita berada tanpa mengira status seseorang. Adab dan akhlak perlu diterapkan dalam kalangan murid hari ini agar generasi madani yang dilahirkan bukan sahaja cemerlang dalam akademik tapi turut gemilang dengan adab dan akhlak sesuai dengan ciri-ciri generasi madani yang cuba diterapkan pada masa kini.